orang yang awak sebut nama tu? Saya tak tahu, saya tak tahu. Saya tak ambil pot, saya tak nak ambil tahu dan saya tak nak tahu. Sebablah saya je. Sejak orang tu dah masuk penjara, saya tak ambil tahu menahu. Sejak saya dah left sebagai admin, saya tak ambil tahu menahu. Itu je saya boleh kata. Saya tak ambil tahu menahu. Saya tak suka sibuk hal orang. Saya sibuk dengan life saya je. Kehidupan saya je. Lah, pening lah awak ni. Ada saya cakap ke? Saya cakap ke agensi mana-mana? Tak ada kan? Saya tak ada cakap agensi mana-mana. Saya kata sejak dia masuk penjara, saya tak ambil tahu. Sejak saya left sebagai admin, saya tak ambil tahu. Saya tak ada sebut agensi mana, family mana, saya tak ada sebut. Pakai tak ni? Tak pakai. Saya tak tahu, saya tak ada. Saya tak ada kena-mengena dengan korang. Jalani hidup korang sendiri. Dengan hidup-hidup korang lah. Saya pun tak ada masuk mana-mana agensi, mana-mana family. Saya buatlah saya je. Sejak saya keluar daripada admin, saya tak tahu menahu pasal korang. Lantaklah korang macam tu. Saya tak ada urusan. Saya buat kerja saya je. Saya live, saya hiburkan orang. Saya tak ambil tahu orang. Masuk-masuk tanya saya benda yang saya tak tahu. Sebelum orang tu masuk penjara kan, saya yang first left sebagai admin. Lepas tu barulah kemudian ada yang menyusul. So saya tak tahu. Nanti kena tangkap. Bahaya sebab korang tahu tak, bila tahun baru pejabat agama ni kan, dia dah aim dah. Kalau tahun baru memang penuh. Memang penuh. Selepas tahun baru kot. Kalau tahun baru tak boleh. Nanti pejabat agama dah tahu. Kita jangan bagi gift lagi. Jangan main bell. Room saya tak wangi. Dapat diamond ke? Cepat guys, saya nak kumpul 6 orang je untuk kelas. Awak suka awak boleh tak? Boleh. Cepat, saya nak 6 orang je. Siapa nak join sebelum berdua? Jadi mata saya kena macam ni.
Ted, thank you bagi gift tau. Semoga awak dimurahkan rezeki, semoga sihat selalu. Mr. Ben, thank you so much. Suka saya, sukalah. Tak ada orang marah pun. Jom masuk perkenalan. Alah, hilang pula. Kiri kanan pula. Ha? Wifi ni sebab hujan ke? Apa tu? Kiri kanan blok tu? Ingat ada spek tadi, tak ada spek pula, spek patah. Wongok tu. Setiap 9 bulan tukar spek baru. Yang lain tu pun patah. Cepatlah, apa benda? Benci betul lah. Ayah apa marah-marah? Tak, banyak benda suai hari ni. Mata sakit pedih dia jadi macam ni bila baca komen tu, macam tu.